Apakah maksud singkatan EPL? English Premier League. Okey, Daniel satu. Berapakah jumlah pasukan yang bertanding dalam satu musim EPL? 18. Salah. 21. Salah. Apa ramai Daniel dah dekat lah. 20. Okey, balik betul. Satu sama. Kelab manakah yang dikenali dengan gelaran The Red? Monyet. Salah. Liverpool. Betul. 2-1. Bukan monyet Siapakah pemain Portugal yang pernah bermain untuk Manchester United dan memenangi Ballon d'Or? Cristiano Ronaldo. Betul. 3-1. Kelab manakah yang menjuarai EPL pada musim 2015-2016? Chelsea. Salah. Tapi colour dia colour Chelsea. Crystal Palace. Salah. Man City. Bukan. Aduh, aku tak power lah EPL ni. Huruf depan dia L. Takkan Liverpool. Bukan. Leicester City. Okey. Oh, 4-1. Leicester ke? Okey, berapa kalikah Manchester City menjuarai Liga Perdana Inggeris? 4. Salah. Salah. 7. Dah dekat dah tu. 9. Salah. 8. Okey, betul. 5-1. Berapakah mata diberi untuk satu kemenangan dalam EPL? 3. Okey, betul. 6-1. Apakah nama stadium Liverpool? Stadium Liverpool apa? Nama stadium Liverpool. Aduh, mana aku tahu, Google boleh tak? Stadium Liverpool tak tahu. Anfield lah. Okey, betul. Oh. 4-6. Siapakah lawan Arsenal ketika memenangi FA Community Shield 2023? Takkan City. Betul. Okey, 3-6. Siapakah bekas pemain Chelsea yang kemudiannya menjadi jurulatih dan memenangi EPL? Ni Lompat. Okey, betul. 4-6. Itu. Apa mudah tu.